Aisyah nak pick up coffee Halidah Shoulder Zeus. Selepas tu Aisyah nak pergi makan roti canai. Sekejap sebab hari ni kita akan keluar dengan Dija. Kita ada projek nak surprise ibu untuk birthday dia. Sekarang Aisyah rasa dalam 17 hari bulan. Birthday ibu 24 hari bulan 12. Kita memang tak ada masa. Kita ada dalam seminggu saja. Dan disebabkan Aisyah ada anak, seminggu tu mungkin hanyalah 1 hari setengah. Sebab hari lain Aisyah kena komit dekat tanggungjawab saya sebagai seorang suri rumah. Okey, Aisyah nak pergi sarapan dulu. Aisyah nak makan roti canai Melayu. Sedapnya. Tapi Aisyah tak boleh bungkus untuk Muhsin. Sebab Muhsin kata dia nak cut kalori sebelum pergi travel. Dia nak ekstrim. So kalau Aisyah beli untuk dia, nanti dia makan, nanti dia membebel kat Aisyah. So Aisyah kena makan seorang-seorang. Okay. Sekejap Aisyah ambil kopi dulu. Surprisingly hari ni Aisyah tak ngantuk Padahal semalam tadi Aisyah tidur nak dekat pukul 3 pagi. Because bulan 1 ni kita orang akan pergi our first winter trip as a family. Jadi Aisyah sangat nervous. Aisyah nak pastikan itinerary Aisyah tu lengkap. Bukanlah nak bagi banyak aktiviti, tak. Aisyah nak lengkap, you know. Makan kat mana, ataupun macam Aisyah dah tahu dah dekat area yang kita orang pergi tu apa tarikan yang kita orang boleh buat. Sebab Aisyah dengar orang cakap kat sana tak banyak pilihan makanan halal. Dan Aisyah nervous dan excited at the same time. Home sweet home. By the way, Aisyah tukar langsir baru dan Aisyah sangat happy. Aisyah rasa dia ubah suasana rumah ni secara keseluruhan. Walaupun just tukar langsir, comel kan. Cantik kat Shopee je guys. Saya letak link. Korang tahu tak sekarang kat Shopee, kat YouTube ni, korang boleh tengok dekat sini ada macam shopping bag. So mulai daripada semenjak benda ni ada, Aisyah memang masukkan contoh barang dalam video tu ada kat Shopee, Aisyah akan masukkan dalam bag ni. So if korang tertanya macam Aisyah beli kat mana langsir tu korang tengok dulu dekat bag ni. InsyaAllah saya ada share. Macam sirap biasa, tapi sambal dia warna gelap, nampak macam manis. Masukkan kejap. Dia ada letak ni kacang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap betul, sambal dia manis. Tapi Aisyah tak puas makan sebab tak ada telur rebus. Aisyah suka telur rebus kan, ada telur kuning ni, lemak-lemak tu kan. So Aisyah kan pecahkan telur air. Aisyah ada telur rebus dah siap. Okay, kata Aisyah nak makan. Nanti kita sama buat kerja. Okay, sekarang ada cara baru. Lepas dah siap ni, saya lipat lagi separuh macam tu. Cuba lipat lagi separuh. Dah kecil macam ni, letak ke sini baru sama dengan Umi. Ni budak ni dia pengemas, dia pembersih katil dia, kena cantik dan wangi. Tu ni barang-barang budak perempuan. Bukan main.
Okay, sekarang ni pukul 9.56 dan kita dah ready nak pergi ambil Didi. Kita dah ambil Ija. So sekarang ni kita tengah bincang plan untuk rumah ibu. So sebenarnya Ija dah beli kabinet TV kat TikTok kan. Lepas tu kita dah request refund. Tapi sebab dia kata apa yang kita nak tu tak ada. Macam ada alah minor je. Sebenarnya tak kisah. Sebenarnya tak ada lagi bagus. Dia cantik. Kalau benda tu tak ada lagi cantik. Ya. Tapi at the same time bagus juga benda tu boleh cancel supaya kita boleh tengok dan seragamkan perabot kita kat SSF nanti. Ya, sebab tu semalam dia tanya nak order dulu ke tak. Ya, saya suruh order dulu sebab saya nak tak macam kalau boleh on ibu dulu. Tak Motion tak kisah. Saya nak benda tu ada time hari birthday ibu dan ada dah masa usuk balik dah siap. Betul. Dia pun nak siap cepat. So akak duk track kan. Tahun lepas akak kasih ibu package bukan rebonding ni, maintenance rebonding. 2 tahun lepas rebonding. 3 tahun lepas mungkin like cincin ke something like barang kemas ke. Bangle. Tak, bangle tu sebelum akak kahwin. Rantai tu hadiah jaga anak je. Dia jaga Mariam satu hari. Mak kita orang ni susah nak kasih dia hadiah sebab dia tak keluar. Bukan tak minta ke, dia tak keluar, dia tak ada kawan. Faham tak? Kalau mak-mak yang keluar, dia orang mesti nak outfit, nak handbag. Tak apa, kadang-kadang dia borak dengan member kan. Anak si Jemaah tu belikan dia sofa baru. Dia tak ada. Ibu tak ada peer pressure. Dia tak ada. Benda yang dia tengok, dia betul-betul guna phone. Tapi hanya untuk game and WhatsApp. Dan dia tak akan suka phone baru sebab dia malas nak belajar. Dia susah nak belajar benda baru. So, memang kalau nak bagi dia hadiah, memang susah lah nak fikir. Betul. Kita orang singgah Aeon Mall Shah Alam dulu. Sebab Khadijah belum sarapan. Saya tak nak bawa dia orang pergi shopping dalam keadaan lapar. Dia tak best. Mariam pun lapar. Dia nak makan noodle. So kita nak cari Sushi King dekat Aeon Mall ni. Aeon Mall Shah Alam ni punyalah besar. Kalau compare dengan Aeon kat tempat kita orang, Aeon tempat kita orang tu macam kedai runcit je. Yang noodle budak-budak tu tak sedap sebab dia ada susu. Sekejap. Mami boleh je orderkan Mariam Vitagen kalau Mariam nak. Ni Mariam suka beef nabiyaki udon. Ni order ni, patut air Vitagen, betul? Okay. Bukan budak-budak. Ini tak best. Ni sebab ni, dia punya noodle ni ada air susu. Tak sedap, Mariam tak suka. Pandai. Okay. Ma. Okay, ni pula. Ni Umi punya main tolong kacau sikit. Kasi dia mix well. Sebab Umi punya memang macam tu ya? Ya. Kasi penyek-penyekkan yang hijau tu. Aisyah order yang ni 2 je sebab Aisyah dah makan nasi lemak kan tadi. Okay, ni tadi kita dah mix sos dengan wasabi. Bismillah. Kita makan sushi 1 kali masuk je. Tak guna sudu tu. Sudu besar. Dia guna ni. Tak, mana anggomok tu. Perempuan kalau dapat makanan sedap memang menari. Makcik dan pakcik jangan lupakan peninggalan nenek zaman berzaman. Nak bersembang. Oh, sangkut baju. Okey, kita sudah berada di SSF. Tujuan kita hari ini untuk bazirkan duit untuk Madam Sharifah Azura. Sebab birthday dia adalah pada 24 Disember tahun ni. Birthday yang ke tahun 2025 tolak 1968. Korang kira sendiri, itulah umur mak saya. Kalau sudah kira, sila komen down below. Kita berada di HQ SSF Glen Mary Shah Alam. Sangat besar. Setelah Aisyah pergi SSF, Aisyah baru sedar SSF jauh lebih best daripada IKEA. So that is why we are here. Nak duit tak? 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 Nah. Ya, dia suka duit. Ning 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 ning. Are you okay? Dia punya tu tak buckle. Girl, you pakai terbalik lah. Taklah, ni tak buckle. Oh. Macam dah panjang je budak ni untuk duduk carrier.
Cak. Kat sini bagi Aisyah best sebab dia macam murah berbanding Sunway Putra. Sunway Putra PSSF. Sebab kat Sunway Putra tu dia macam barang yang memang nak jual kan. Kat sini dia orang banyak barang clearance. Macam barang yang macam dia orang untuk sebelum ni dia orang buat show unit kan. Sekarang dia orang nak jual. Jadi murah, macam bagi I lah. Harga dia murah untuk benda yang dia orang jual. Ni Zah. Oh, dia orang dah buka dah. Sebelum ni banyak rak. Tapi ingat tujuan utama kita kat sini meja makan. Dapat meja makan yang cantik baru kita boleh berangan untuk benda lain. Diorang dah naik atas. Bawah ni jual barang-barang kecil. Ni lah syurga. Sofa. Sofa untuk rumah ibu. Aisyah tak nak beli sofa L. Dan kita tak nak bulky. Macam gini tak nak. Rumah ibu taklah besar sangat. Tu betul sofa kita, Mariam. Mana sofa kita? Cari. Kelip-kelip mata cari sofa kita. Pandai. Cantik kan? Sama je sebab rumah Aisyah kecil. Ya. Meja makan. Kita cari meja makan dulu. Jom. Fokus. Ni cantik kan, Jah? Siap ada berkuf-kuf lagi. Tapi meja bulat makan space. Tak boleh letak lauk banyak. Tak boleh letak lauk. Tak adalah makan space pun meja bulat. Cuma ni tak boleh letak banyak lauk. Entahlah, Aisyah rasa sebab bukan culture kita orang meja bulat. Jadi macam kelakar pula. Ini cantik kalau kau nak jadi modern like IKEA house. Tapi kursi satu ni, satu, dua tu yang yelah, nanti berlaga-laga buntut. Sebab kita banyak orang dah tua lah. Ya, orang nak kena duduk sandar kan. Ija, meja ni. Cantik kan? Tapi kerusi tak yang ni. Kerusi beli yang kurus-kurus sikit. Berapa? Sol. Dah tak ada dah. Dah terjual. Okey, tak apa. Cari lain. Yang tu. Cantik. Mari ayo. Okey. Ini macam boleh panjangkan je. Ija, this is perfect. Bila? Ya. Tak, lepas tu kita angkat. Macam tu. So, bila ramai orang, kita panjangkan. Bila, apa ni sangkut-sangkut kain aku? Macam mana Sebab dia bagus. Tapi rasa design dia macam tak wow. tak wow. Kalau tu? Ni wow ni. Ya, itu cantik kan. Lepas tu dia, tu sama dengan kitchen cabinet. Cantik. Kau nampak tak aku punya semangat dalam menyoping ni sekejap lagi. Dah balik tengok receipt kan macam, ya Allah, aku perlu bekerja keras. Tapi I pun. Mami, bukan Mami, Mak. Dia masuk kedai macam ni, dia Mami. Mami tu I. Cantik ni, I love. Nampak modern, nampak macam rumah orang muda, bukan rumah orang tua. Ya. Tapi janji ibu tak boleh letak barang-barang dia kat atas. Kita dah ambil kerusi yang kita nak. Kita nak ambil kerusi yang murah supaya kita ada bajet lebih untuk beli barang yang lain. Yes, sebab kalau meja makan dah cantik tapi bahagian lain tak cantik, sama je. And kita orang tak nak kerusi yang bulky tu apa? Kita orang ni membesar, kerusi tak payah ada tangan pun tak apa. So, cuma ni kain. Ni apa? Tak, kan kita tak nak kain tadi sebenarnya. Tapi tak kerusi apalah. rumah kita jarang lah tumpah-tumpah ke apa. Ya, macam tu okey lah. Melainkan budak-budak datang kan. Tak apa, nanti Ija beli yang ada kan spray sofa cleaner. Dia macam spray lepas tu lap je. Macam rumah dah cantik kena maintain lebih lah. Sebab rumah kita ada kucing, so senang. Ya betul, nak beli apa-apa betul. So I rasa kerusi ni perfect sebab cantik gila. Dia kecil, dia murah dan warna dia terang. Dia punya platform pun nampak kukuh. Tapi dia tak terlalu selesa, so orang tak lepak meja makan mengonyal lama-lama. Tapi tak ada, rumah lama kayu je weh. Kan kayu elok je. Selagi kita. Conversation tu menarik, people will stay. Hitam tau, ni kayu coklat. Tak apa, kayu coklat ni kita boleh satukan dengan wall planner tu. Boleh mas. Ting 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 ting. Okey je I rasa. Dia kecil tau, dia punya lebar daripada ni. So kalau I rasa kalau dua kerusi kat sini Kecil sangat. kecil sangat. Kena beli 3. 6 lah maksudnya. Okey lah, tak apalah, boleh duduk ramai-ramai. Kita jimat a lot of money because kerusi ni RM1,259. That one
RM69. That's a soul. Jom. Kita orang tengah test tong sampah. Aisyah rasa tong sampah ni perfect untuk rumah ibu sebab dia slim tau. Dia macam ni. Tu kitchen cabinet. Bawah sampah macam ni. Lepas tu pintu dia buka kiri kanan. Macam tak perlu pun. Tapi cantik. Sebab dia slim, dia modest. Modest Cuma kekurangan dia macam kecil tapi panjang. Faham tak? But at the same time rumah ibu memang mengamalkan buang sampah hari-hari kan? I think this okay. Tapi ibu kena stop beli plastik sampah merepek. Sekarang ni Mak Aisyah dia suka beli macam plastik merah, plastik orange macam tu. Dia kena beli proper plastik sampah yang warna hijau tu. I rasa ni okey. Masya rasa sebenarnya saya nak beli stool ni untuk tetamu datang. Tapi tinggal satu je. Kita tak naklah mix and match colour. Kenapa terbuka? Dia kancing. Bocor ke? Pergi tandas. Ni nak bayar ke bayar? Okey, Alhamdulillah sekarang sudah pukul 2.49. Kita nak balik. Total damage RM4,000. Kita berjaya beli meja makan. Sekali set dengan kerusi, sofa, kapet. Macam big things lah. Tapi ada macam lampu floor lamp macam nak cari tempat lain sebab kat sini tak cantik. Kat sini macam typical rumah Melayu kaya punya lampu. Warna emas lah, warna gold lah. Emas dengan gold sama je. Cermin pun tak ada lagi. Lepas tu Aisyah nak order kat Shopee macam wall panel fluted tu. Lepas tu nak suruh wak datang pasang macam tu. Dengan nak kena cat rumah. Tu je. Okay, bye. Okay guys, sekarang ni 2 minggu selepas vlog yang kita rakam tadi. Hari ni lori akan sampai. Hari ni berapa bulan? 29 hari bulan 12. Okay, dah habis dah berdebu 5 hari lepas. New Year ni adik-beradik ibu datang. So she will be so happy. Rumah dia transform jadi cantik dan cantiknya rumah dia macam tu, okay? So itu dia, kita akan pergi tengok rakam reaction ibu. Tapi korang don't expect too much. Mak Aisyah ni dia tak ada reaction sangat orangnya. Dog. Ini dia rumah Datin Seri. Mariam macam biasa. Dia sekarang pergi sana je. Tanya tidur ke? Cuba tengok. Tak payah Mariam, jom. Kan Umi dah cakap. Ibu dalam bilik tengah dengar lagu sambil bekerja. Dan dia tak tahu Aisyah kat sini. Dia tak tahu anything that is happening right now. Meja ni Aisyah dah pergi rumah jiran belakang. Tanya dia nak ke tak. Dan diorang kata nak. So Aisyah just akan keluarkan dekat pintu ni untuk jiran ambil. Sampai kebenaran mak saya. Ibu jangan keluar bilik je nak buat video. Nanti kalau dah boleh keluar je beritahu. Bye. Okay guys, dah. Keluar. Okay guys, disebabkan Aisyah tertinggal tong sampah apa semua. So dia patah balik rumah ambil. Kalau tong sampah je tertinggal tak apa kejam kan. Tapi Umi tertinggal bantal kita nak letak kat sofa je dah. So memang Umi kena balik rumah pergi ambil kan. Punya kopi. Ibu tak makan lunch ke? Kipas pun roboh. Okay, kita lupa record before tapi kalau ada gambar saya akan masukkan. Tapi ni after. Kapet kali ni kita beli rak je untuk simple, very nice.
Sofa 3 seater. Ni sebenarnya untuk luar, tapi for now kita letak dalam ni dulu sebab kita orang belum beli lounging chair. Coffee table pun belum beli lagi. Tak ada yang berkenan di hati, so kita tak nak rushing. Nanti tak cantik. Yang paling cantik Aisyah statement kat rumah ni meja makan. Nak try tak panjang kan? Jom. Panggil ibu. Boleh tak ibu pakai telur labu kejap? 5 minit je. 5 minit? Okey. Tutup mata. Kenapa tutup mata pula? Tutup. Oh. Okey, keluar. Tutup tau. Juga ibu nak minum. Okay, mother. Open your eyes. Awak mana? Yeah, and this is your birthday gift from me. Look at your house. Ada tu. Cantik tak? Ni hadiah birthday Aisyah. Sedikit delay sebab ada masalah daripada warehouse. But this is your new home. Cantik ke tak cantik? Cantik sangat-sangat. Ya Allah, my God. Tapi kerusi ni... Okay, tapi dah I explain kat you dulu sini. Ini boleh jadi tempat duduk juga. Dia 3 seater tapi saya ni untuk outside. Cuma lounging chair tak sampai. Bukan tak sampai, kita tak order. Saya tak nak main beli dia. Saya nak beli yang cantik. So setakat ni tak ada yang cantik. So for now nanti family you datang baru boleh duduk sini dulu. Ni boleh turunkan jadi chair, boleh jadikan meja sini juga. Okay. And this is your new rug. Ambil macam ni, simple, minimalist. So tak nampak serabut sangat sebab rumah dah cantik kan. Dia simple. Serius? Ya. And this is your new sofa. Nanti menangis. You spend banyak sangat. Tak apalah, nanti pun boleh ganti balik. Tak adalah. Alah, it's okay. Nanti cantikkan rumah ibu. Ibu kan suka rumah ibu. It's okay. It's gonna be like the most beautiful house. Nanti dia bayar kat kakak. Okay. Okay, so come here, kita tak ambil lagi. Jangan risau. This is your new dining table. I know, so beautiful. You guys, korang tahu tak? Mak I tak pernah beli meja makan. Dia selalu ambil like leftover furniture daripada adik dia bagi. Macam tu. So this ni I rasa dalam hidup dia First your time. first new dining table. Ini dah out of stock. Aisyah berebut dengan orang. Memang orang tu cakap siapa bayar dulu dapat, macam terus bayar. Harta karun ibu hanya yang muat dalam ni sahaja boleh berada di atas meja. Baby baru beli satu bekas. Kayu tu. Tukarlah ni cantik lagi. Ni cantik lagi ni you punya bekas. Tapi nanti akan ada lagi sesuatu yang belum siap ibu. Ada delay sedikit. Ada surprise lagi satu. You know, tengok ni. Kerusi ni ada 6. Adik-adik ibu ramai. Kan ibu duk simpan stool kat tu. I don't want that stool anymore. If ada orang datang, guna stool ni. Cantik. Saya ada cushion lagi kat atas ni. Bontot tak sakit. Pegang. Jangan pengsan dulu. Jangan pengsan dulu. Okay. Ni ada 4. Terima kasih atas rezeki yang kau berikan. Wow. Okay. Come here. Tong sampah ini RM300. Okay, mother. Macam tu. Okay. Tong sampah ibu sebenarnya kecil sangat. So lepas ni, you guna letak plastik, letak nak basuh pun angkat ni je. So last surprise dia tak siap lagi. Tapi nanti memang akan datang pasang. This wall gonna be a fluted panel wall. Dia ada macam texture like Kayu. cok-cok kayu. Warna dark brown macam tu untuk matching. So nanti orang makan, background orang like fluted wall. Ada pun nak set body. Mariam jangan sofa baru, jangan pajak. Sofa lama dah selamat dijual kepada keluarga mertuaku. Meja makan lama saya bagi jiran belakang. Dia Aida saya nak tunjuk kat ibu fluted jiran yang baru yang Melayu ni. Something like this. Tapi nanti dia tak hantar lagi. Tapi insyaAllah sebelum adik-beradik ibu sampai siap. Okay? Ibu macam nak balik terus tau. Bye. Okay sayang. Jumpa kan. I see you. Bye. Okay. Ibu I kerja.
Dia rahsia. Memang kita collaborate lah. Ya, kita orang collaborate. So sebenarnya awalnya Ijah lah yang mulanya. Tu dia. Lepas tu kita kalau dah buat, kalau kita nak buat the whole house, kita belum lagi, kita baru kecil anak. Kita kena tong-tong. Kita kena tong-tong. So Ijah buat apa yang saya mampu. Saya buat apa yang saya mampu. Itu dia. Saya harap korang happy yang vlog ni. Apa pendapat korang? Cantik ke tak cantik? Tapi kalau tak cantik, korang jangan cakap apa-apa. Macam sedih. Wow, love sangat-sangat rumah baru ibu. Everybody gonna be shocked. Okay.